أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan sebuah kajian yang bertajuk Analisis Selidik Keperluan Inovasi Permainan Pendidikan berkaitan pembelajaran Hadis 40 Imam Nawawi. Pengkaji terdiri daripada empat ahli. Yang pertama, Dr. Muhammad bin Ahmad dari IUM. Saya sendiri Muhammad Farhan bin Zamzibar dari Istad IUM. Prof. Madya, Dr. Ishamuddin bin Ahmad dari USIM, dan Ustaz Syarbaini bin Yaakob dari Unisiraj, dan juga Ustazah Razatul Jannah daripada Universiti Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang. Pertamanya, kita akan menerangkan tentang pengenalan, iaitu pertama, kajian ini bertujuan untuk menganalisis keperluan inovasi permainan pendidikan berkaitan belajar Hadis 40 Imam Nawawi dalam kalangan pelajar di Ma'had Tarbiyah Al-Islamiyah Matri, Perlis. Seterusnya, pendekatan pendidikan ini melibatkan pengumpulan data melalui surat sidik, dan samping itu surat sidik telah disahkan oleh dua ahli pakar dari UIA, iaitu Dr. Taufik bin Ismail dan Dr. Muhammad Rashah dari UiTM Shah Alam. Oleh itu, dari sudut pengajaran konvensional, kaedah pengajaran secara konvensional seperti buku teks dan penghafalan seringkali kurang menjadi minat para pelajar, terutama dalam kalangan generasi muda yang cenderung kepada pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan. Manakala pengajaran teknologi pada zaman ini dalam konteks pengajaran Hadis 40 Imam Nawawi, permainan pendidikan seperti kad dan permainan boleh berperanan sebagai alat membantu mengajar yang interaktif dan menyeronokkan. Oleh itu, kami akan kongsikan beberapa dapatan daripada kajian kami, iaitu yang pertama, antaranya, pengajaran Hadis 40 Imam Nawawi memerlukan inovasi dalam bahan pengajaran, iaitu hasilnya sebanyak 62.5% responden bersetuju dan 37.5% yang bersetuju bahawa pengajaran Hadis 40 Imam Nawawi memerlukan inovasi dalam bahan pengajaran. Ini menunjukkan bahawa hampir kesemua responden menyedari keperluan untuk meraih kaedah pengajaran agar lebih menarik dan efektif. Dapatan ini mengesahkan bahawa pendekatan pengajaran internasional perlu digantikan atau dilengkapi dengan kaedah interaktif seperti permainan pendidikan. Dapatan kedua, soalan yang berbunyi, pernyataan yang bunyi, saya berminat menggunakan permainan kad atau permainan sebagai salah satu kaedah pengajaran hadis. Sebanyak 68.8% responden bersetuju dan 28% sangat bersetuju bahawa mereka berminat menggunakan permainan kad atau papan permainan sebagai salah satu kaedah pengajaran hadis. Ini menunjukkan bahawa hampir semua pelajar memberikan maklum badan positif terhadap penggunaan kaedah permainan pendidikan. Hanya 6.3% responden yang tidak pasti, maka ada responden yang tak bersetuju atau sangat bersetuju. Seterusnya, dapatan ketiga, pernyataan menyebutkan bahawa Hadis 40 Imam Nawawi sesuai untuk diterapkan dalam bentuk permainan kad atau papan permainan. Sebanyak 62.5% responden bersetuju dan 12.5% sangat bersetuju bahawa Hadis 40 Imam Nawawi sesuai untuk diterapkan dalam bentuk permainan kad atau permainan. Ini menjadikan 75% responden bersetuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 18.8% tidak pasti, maka hanya 6.3% tidak bersetuju. Dapatan keempat, iaitu mengenai permainan saya dapat berbincang dan berkongsi pandangan mengenai maksud hadis yang lebih berkesan. Sebanyak 75% bersetuju dengan dan 18.8% saya bersetuju bahawa permainan membolehkan mereka berbincang dan berkongsi pandangan mengenai maksud hadis dengan berkesan. Ini menjadikan 93.8% responden bersetuju secara keseluruhan, manakala hanya 6.3% tidak bersetuju dan tiada responden yang tidak pasti atau sangat tidak bersetuju. Oleh itu, kajian ini kesimpulannya yang kami dapat memutuskan bahawa permainan untuk Hadis 40 akan memberikan manfaat kepada guru kerana seiring dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang pendidikan, pendekatan pembelajaran berasaskan permainan telah mendapat perhatian yang meluas. Sesungguhnya bukan hanya untuk guru tetapi juga manfaat kepada pelajar. Menurut Yusri dan rakan-rakannya menjelaskan bahawa permainan pendidikan dapat menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan, meningkatkan motivasi dan memudahkan pemahaman. Ini semua sesuaian dengan apa yang kajian ini kemukakan mulai surat sidik.
Oleh itu, hasilnya, kesimpulannya, kami mengucapkan terima kasih kepada konferens seminar KOSIAT 2025 dan juga ahli kumpulan, khususnya Geran Pendidikan Majlis Agama Islam Perlis, Geran Jamalulai, yang telah memberikan Geran Pendidikan ini kepada kajian ini. Dan Alhamdulillah, ini satu langkah awal untuk mengangkat permainan dalam membuktikan bahawa pembelajaran hadis boleh diamalkan dan mudah dilaksanakan, serta memberi kefahaman yang mudah kepada pelajar dengan cara yang lebih efektif dan menyeronokkan. Sekian, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.